sangat gembira. Okey, saya tak menyangka saya dapat award best as a TRGS Best Student Award. Okey, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pensyarah lah. Momen yang saya tak dapat lupakan ialah pembelajaran lah. So saya kena bagi masa lah antara belajar dengan perniagaan lah. And saya kena duduk ke exam semua tu lah. Bukan exam, finance semua, tugasan semua lah. Memandangkan kami belajar bersama suami isteri, banyak agaklah momen suka duka sama, antaranya buat tugasan bersama, perbincangan, group assignment sama-sama, and then kami terpaksa mengorbankanlah waktu hujung minggu untuk menghabiskan study kami, buat tugasan bersama. Dan yang paling manis sekali, ini adalah kali kedua lah kami bersama, sebelum ni kami ijazah bersama-sama. Saya nak ucapkan terima kasih kepada para pensyarah yang telah mengajar saya, membentuk saya menjadi seorang pelajar dan juga usahawan. So, ucapkan tahniah lah atas kejayaan beliau. Kali ni beliau menang. Isteri always right dan menang. Okey, dan juga saya harap dia berjaya akan datang dalam perniagaan dan pembelajaran lah. InsyaAllah kalau ada rezeki, kami boleh sambung lagi akan datang. Apabila saya mendengar saya mendapat award Vice Chancellor, saya rasa sangat gembira, dan saya rasa yang ia satu pengiktirafan yang segala gerak kerja dan cara adalah di landasan yang betul lah. Lepas tu apabila saya dah bergenerasi, saya rasa ni satu titik pemula untuk kehidupan berkejaya. I guess the moment that I really remember is lecturer that I meet, the friends, and also the moment that when we are doing our group assignment, our discussion and my discussion with the lecturers. I think more or less it really build my character. Pada lecturer-lecturer, terima kasih atas segala ilmu dan perkongsian secara teori dan juga secara pengalaman. Saya rasa benda tu sangat berharga dan tak boleh nak dibalas lah. Jadi terima kasih banyak. Lepas tu untuk Uni Razak, jadikan universiti ni satu tempat di mana kita nak mengembangkan diri kita. Sebab dekat Uni Razak ataupun dekat universiti tu sendiri, dia satu tempat yang kita perlukan perlu independent daripada fasa sekolah pergi kepada fasa universiti, dan di situ kita banyak kita nak belajar ataupun nak main-main dengan kawan. Kat situ dekat mana kita betul-betul dinilai. Dan last kali bila kita graduasi, ia adalah fasa untuk kita gunakan segala ilmu yang kita dapat daripada universiti, pengalaman semua, untuk kita improve dalam kerjaya kita. For me, sebab kita punya prinsip ialah kita bagi sepenuhnya kebebasan kepada Amar untuk membuat keputusan, dan kita cuma boleh guide sedikit-sedikit. So our message, ya Amar, this is your first hurdle. Dan insyaAllah kalau kita sentiasa berusaha, insyaAllah kita akan berjaya in the future. Yeah?